Travel tak semestinya ke luar negara. Lain family atau individu lain caranya. Ada yang memilih ke pantai, ke kedai makan atau ke pasar pagi. Travel itu hanyalah subjek perkataan untuk ke sesuatu tempat. So, untuk video kali ini, saya dan family travel ke Bandar Kelang untuk mencuba hidangan dan minuman di kafe tersebut. Oh ya, lupa nak bagi tahu, nama kafe tersebut ialah Ruan Cafe and Studio. Kafe ini terletak di Bandar Lama Kelang yang berdekatan dengan stesen kereta api KTM. Video ini bukanlah review berbayar, hanya suka-suka sahaja. Jom kita layan. Kelang, Bandar Diraja, merupakan dulu ibu negeri Selangor. Namun kini, Bandar Kelang semakin dilupakan oleh kerana beberapa isu jenayah yang berlaku semasa. Di sebalik isu dan kes jenayah yang berlaku di Kelang, namun Kelang adalah bandar bersejarah yang patut dikunjungi oleh keluarga dan teman-teman kerana banyak tempat-tempat menarik dan juga kafe-kafe kedai makan yang bagus-bagus kat sini. So, hari ini saya ke satu kafe iaitu Ruang Selfie Studio Cafe. Dia berhadapan dengan stesen KTM kereta api Kelang. Kedai ini menyediakan pelbagai juadah makanan yang lazat dan enak. Kafe ini juga sesuai untuk menikmati hidangan yang lazat dan sedap, dan juga spot untuk bergambar bersama teman-teman dan family. So, jom geng, kita terjah. Ya, selamat datang ke Ruang Cafe Selfie Studio. Boleh silakan duduk, nanti kita akan bagi menu. Kami dibuka setiap hari jam 7.30 hingga 4.30 petang. Tiada cuti umum dan tiap hari dibuka. Setakat ni tiap hari dibuka. Ada lagi. 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Bermakna dibuka tahun dibuka tahun 2024 bulan 7. Tahun lepas. 24 bulan 7. 24 bulan 7. Makanan yang makanan macam kafe lah, macam roti bakar, western, ada western, nasi ayam penyet, makanan Melayu, mie. Aduh, proses. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. First menu untuk saya try di ruang cafe ialah English breakfast. So kita boleh tengok dia punya portion sangat-sangat besar dan juga banyak makanan. Dia ada sausage dan juga sayur and apa ni? Cendawan. Jom kita cuba first meal. Bismillahirrahmanirrahim. So mula kita try sausage dia. Macam sikit. Ni apa brownies ya? Aisyah brown. Roti sama telur dia. Macam mana rasa? Susah asal makan tangan pula. Tengok, sangat susah. Kita orang kampung, so maafkan. Bismillah. Ya, kacang bakar. So, bismillah. Menu English breakfast ni saya boleh bagi 9/10. Sedap. So menu kedua yang saya nak cuba iaitu roti bakar bersama telur goyang. So kita letak dulu sikit perasa. Setahu saya roti ni dibakar kosong dan juga tak ada perasa. So kita letak lada hitam. Ada hitam sama kicap. Oh, sangat segar dia punya telur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jatuh tak dah. Okey, roti yang ketiga. Roti yang ketiga yang saya nak cuba. Roti bakar bersama flavor coklat. Sedap, tapi biasalah semua orang boleh buat benda macam ni. So, biasa super ramai. So, makanan yang keempat itu roti bakar dengan kaya. Saya nak cuba cicah ni ya. Apa ni? Kacang. Sedap juga. So, yang kelima, segmen roti sudah habis. Kita nak try dumpling. Ini dumpling dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini adalah ini adalah mie kolok. Mie siang. Oh, ni first time saya nak rasa mie kolok sepanjang seumur hidup saya. Ini adalah kali pertama saya rasa di kafe Ruang Studio Cafe, The Hayden Vintage Cafe in Kelang. So menu yang agak berat berbanding yang tadi macam roti bakar, English breakfast dan dumpling. So yang ni bagi saya menu berat dan boleh kenyang lah kalau makan benda ni. So kita try. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu rasa dia masin ke manis ke. Jom kita cuba. Bismillah. Satu suapan lagi geng. Dia macam sedap, macam tak kena pula sekali suap. Kena suapan kedua baru kita boleh buat kesimpulan. Aduh.
Sedap je. Chill. Okey, lepas selesai kita try semua makanan berat roti apa, kita kena cuci mulut. Nak cuci mulut dengan ni lah, iaitu aiskrim roti dan juga Oreo. So let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Ni macam sedap kan. Saya suka benda manis-manis gini. Tak. Tapi yang mana nak diet memang tak sesuai lah, sebab dia manis. Macam member saya Mak Apik tu, mesti dia tak boleh makan benda ni sebab dia tengah diet. So suapan kedua, tu anak asal. Bismillah. Oh, hai. So kita try ni saya order air latte ice double shot. Saya tak tahu biji kopi apa dia orang pakai. So jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya tak reti nak komen apa tentang kopi ni, sebab saya bukan pakar kopi, tapi yang saya minum biasa memang latte ice lah, dan sedap lah bagi saya. Tapi tak tahu lah orang lain, sebab kopi ni dia rasa biasa guys, tak ada rasa pelik. So ni mama punya air, iaitu Milo Tabo. Rasa ni mama punya minum Milo Tabo. Milo buat rumah boleh. Tu okey, sedap. Alright gang, saya dan mama dah ada nak sambung makan. Kita jumpa nanti. Ada? Kamera vintage pada tahun 2000, tahun 2000. Banyak brand. Mesin tak writer. Ada ni sini. Ni tak tahu apa. Lagi tak? Okey, tu ni. Gigi. Itu kan.